Pernah tak anda beli produk bukan sebab isinya, tapi sebab packaging dia cantik? Inilah kuasa branding. Dan dalam bisnes perfume, packaging ni boleh jadi senjata yang paling kuat. Saya ada seorang pelanggan ejen lah. Nama dia Mira. Mula-mula dia jual perfume sama macam orang lain. Bau sama, harga pun lebih kurang. Tapi jualannya biasa-biasa je. Satu hari, Mira ni beranikan diri dia buat packaging lain dari orang lain. Dia beli kotak kecil warna hitam matte, dia letakkan gold stamping logo nama brand dia. Simple tapi nampak sangat premium. Apa jadi lepas tu? Customer mula perasan. Mereka kata, Mira, perfume awak ni nampak eksklusif. Macam beli kat butik besar. Ada yang sanggup bayar lebih sebab packaging tu nampak mewah. Padahal isinya sama je. Tapi packaging dan branding yang ubah persepsi pelanggan. Dalam masa 3 bulan, Mira naikkan harga dari RM29 ke RM49 tanpa bantahan. Malah, customer makin suka. Inilah rahsia dalam bisnes perfume. Packaging bukan sekadar kotak, tapi pengalaman. Bila pelanggan rasa special, mereka lebih mudah repeat. Contoh lain, ada penjual yang branding perfume dia sebagai perfume sunnah dengan desain ala Arabik. Ada pula yang branding untuk couple, siap set him and her. Branding inilah yang buatkan orang nampak nilai unik. Orang bukan beli perfume saja, tapi cerita di sebalik botol itu. Bila anda pandai positioning, orang sanggup bayar lebih sebab mereka beli emosi, bukan sekadar bau. Packaging dan branding adalah pelaburan kecil yang beri pulangan besar. Orang menilai dengan mata sebelum hidung mereka bau. Kalau packaging dah buat orang jatuh cinta, 50% closing dah selesai. Dalam bisnes perfume ni, anda boleh jadi siapa sahaja. Jenama premium, jenama sunnah, jenama anak muda, semua bergantung pada branding yang anda cipta. Kalau anda nak lebih banyak idea macam ni, saya dah himpunkan dalam e-books. Ni dia. 100 idea power menjual perfume. Harga asal RM79, tapi sekarang cuma RM29 untuk 100 yang terawal. Okey? Hubungi saya sebelum saya naikkan harga menjadi RM49 atau RM79.